Kuala Lumpur, sebuah metropolis kebanggaan negara yang dilaungkan sebagai pusat kemajuan ekonomi dan mercu tanda dunia Islam yang moden. Ibu negara yang menjadi nadi perniagaan dan dunia korporat Malaysia. Namun apabila matahari terbenam, sebahagian besar lorong-lorong di ibu kota ini bertukar wajah. Di sebalik bayang-bayang pencakar langit, wujud sebuah realiti gelap yang dibiarkan membara. Sungai arak yang mengalir bebas, muzik kelab malam yang melalaikan jiwa, dan industri seks yang beroperasi secara sulit. Slogan Malaysia Madani yang dilaungkan menuntut nilai moral dan ketamadunan yang tinggi. Tetapi di manakah nilai tersebut apabila pusat ibu kota kelihatan tidak tumpah seperti kota maksiat? Assalamualaikum dan selamat kembali ke Domer TV. Jika berjalan di sekitar Bukit Bintang, Cangkat atau trek di Jalan Tun Razak pada jam 1 pagi, pemandangannya amat meresahkan. Kelab-kelab malam beroperasi melepasi had masa, menghidangkan tarian lucah dan pesta arak yang tiada sempadan. Perkara yang dahulunya tersembunyi, kini terpampang untuk lensa dunia di kaki-kaki lima. Adakah kita sedang cuba bersaing dengan negara jiran seperti Thailand dan Vietnam? Jika Thailand secara terbuka mempromosikan wilayah mereka seperti Pattaya dan Soi Cowboy sebagai syurga hiburan malam antarabangsa, adakah Kuala Lumpur sedang meniru acuan yang sama? Sebuah negara yang meletakkan Islam sebagai agama persekutuan tidak seharusnya menggunakan maksiat sebagai pelaris pelancongan. Ini adalah satu pengkhianatan kepada identiti negara. Ada pihak yang berhujah bahawa ia menjana ekonomi pelancongan dan memberi peluang pekerjaan. Tetapi mereka buta terhadap kos sosial yang terpaksa dibayar oleh rakyat. Kerana ekosistem hiburan malam ini secara langsung membiakkan rantaian jenayah. Lagi kemalangan membabitkan pemandu mabuk. Kali ini berlaku di Jalan Pintasan Kajang Semenyih awal pagi tadi. Pertama, isu pemandu mabuk. Berapa banyak lagi nyawa rakyat yang tidak berdosa terpaksa diragut di atas jalan raya hanya kerana kegagalan kita mengawal penjualan dan pengambilan alkohol di pusat-pusat hiburan ini. Kedua, di mana wujudnya kelab malam dan pusat hiburan, di situ terbinanya wilayah cengkaman sindiket jenayah terancang. Insiden terbaru yang dilaporkan di ibu kota amat membimbangkan. Lebih 50 individu bertopeng bertindak anarki, merempuh masuk dan merusuh di sebuah pusat hiburan karaoke di Ceras, Kuala Lumpur. Paparan sebegini merupakan manifestasi jelas perebutan kawasan dan pengaruh oleh kartel-kartel dunia gelap. Apabila kawasan-kawasan ini dibiarkan beroperasi di bawah telunjuk sindiket jenayah yang tidak menghormati kedaulatan undang-undang, ia secara tidak langsung melemahkan sistem keselamatan negara. Dari sudut kesihatan pula, kegiatan seks rambang dalam kalangan anak muda dikesan menjadi penyumbang utama jangkitan HIV atau AIDS. Pada tahun 2024, Malaysia melaporkan 3,185 kes HIV baru dengan 90% melibatkan lelaki berumur 20 hingga 39 tahun dan 96% didorong oleh penularan seksual, terutamanya daripada hubungan homoseksual atau biseksual dan hubungan heteroseksual. Manakala menurut pandangan Islam, ancaman paling besar di sebalik kebebasan kehidupan malam ini bukanlah kelab malam itu sendiri, tetapi fenomena normalisasi dosa. Rasulullah SAW pernah memberi amaran yang keras bahawa seluruh umat ini berpeluang untuk diampunkan, kecuali golongan yang melakukan dosa secara terang-terangan. Apabila masyarakat melihat arak dan pelacuran sebagai biasa
atau hak individu, sensitiviti iman akan mati. Kita tidak lagi berasa marah apabila melihat larangan Allah dilanggar di depan mata sendiri. Setiap umatku diberikan kemaafan melainkan golongan al-mujahirin. Sesungguhnya di antara perbuatan mendedahkan dosa itu adalah seorang lelaki itu melakukan perbuatan dosa pada satu malam. Kemudian dia bangun pagi dalam keadaan Allah telah menutup keaiban dirinya. Lalu dia menceritakan kepada orang lain dengan katanya, "Wahai si fulan, semalam aku telah melakukan perbuatan dosa itu dan ini." Sedangkan dia telah tidur dalam keadaan Allah menutup keaiban dirinya. Lalu dia bangun dan mendedahkan apa yang Allah tutupkan dari dirinya. Hadis ini jelas menunjukkan bahawa golongan yang menunjukkan maksiat atau melakukannya secara terang-terangan ini terkecuali dari mendapat afiah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sesebuah negara tidak dinilai kekayaannya melalui KDNK semata-mata, tetapi melalui barakah atau keberkatan ilahi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf, sekiranya penduduk sesebuah negeri itu beriman dan bertakwa, nescaya Allah akan membuka pintu-pintu keberkatan dari langit dan bumi. Bagaimana mungkin kita mengharapkan ekonomi pulih, inflasi terkawal dan rakyat hidup sejahtera jika setiap malam kita membiarkan pintu-pintu kemurkaan Allah dibuka seluas-luasnya? Ini adalah peringatan keras kepada PBT dan para pemimpin. Lesen-lesen hiburan dan arak yang diluluskan tanpa kawalan serta sikap pejam mata terhadap kelab-kelab malam ini, semuanya akan dihisab di mahkamah Allah Subhanahu wa taala kelak. Kuasa yang diberikan adalah untuk mencegah kemungkaran, bukan melesenkannya. Kuala Lumpur tidak memerlukan pusat maksiat untuk menjadi relevan di mata dunia. Negara ini kaya dengan keindahan alam, budaya yang pelbagai, syurga makanan dan keramahan penduduknya. Itulah identiti kita yang sebenar. Sudah tiba masanya hipokrasi ini dinoktahkan. Gagasan Malaysia Madani menuntut pembinaan sebuah peradaban, bukan sekadar retorik pentas politik. Apakah maknanya jika mendabik dada tentang Islam, sedangkan nilai moral, maruah dan kemuliaan agama sedang diinjak-injak di lorong-lorong gelap ibu kota? Hipokrasi ini merupakan satu pengkhianatan. Jika terus memilih untuk melacurkan identiti dan prinsip agama, jangan terkejut jika kota Madani yang diimpikan ini akhirnya rebah dan dicatat dalam sejarah semata-mata sebagai kota maksiat. Rakyat menuntut tindakan yang lebih tegas, penguatkuasaan yang tidak memilih bulu dan dasar pelancongan yang mengangkat maruah negara, bukannya menggadaikan agama. Kebejatan yang dilakukan oleh golongan ini hanya menunggu masa untuk diterbalikkan oleh Allah seperti Allah membalikkan bumi kaum Nabi Lut alaihi salam. Membiarkannya bermakna kita menghalalkan kota maksiat.